Yang ini pula dari teman pendengar kita, Jin Balang kata, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi perbualan antara nyai saya dengan seorang sedara jauh. Beliau nama samaran saya gunakan Rinto, yang datang dari Riau. Katanya Rinto telah bercerita tentang dirinya yang telah mengambil hantu laut untuk menjaga kapal yang beliau kendalikan agar kapal sentiasa terus berlayar walaupun laut bergelora. Apa yang beliau perlu lakukan di akhir tuntutan beliau ialah beliau harus menggali kubur orang yang baru mati untuk menggigit lidah mayat itu. Dengan ayat-ayat dan mentera-mentera beliau menggali sampai nampak mayat, lalu memalingkan kepala mayat tadi. Setelah memalingkan, lidahnya terjeli keluar, menggigit lidah mayat tu yang terjeli keluar dengan sendirinya. Beliau sendiri pernah nampak 2 ekor makhluk laut peliharaan mengiringi kapal beliau di kiri dan kanan, dan rambutnya panjang, lebih panjang dari kapal. Gelombang besar macam mana pun kapal beliau meluncur seperti biasa. Inilah dia, kata Jimbalang, ilmu yang dipraktikkan